Saya ingin berkongsi pengalaman dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ketika saya membuat keputusan untuk bersama dengan satu rombongan namanya Freedom Flotilla, sebuah gerakan antarabangsa yang cuba nak masuk ke Gaza melalui jalan laut. Yang kita tahu bahawa Gaza itu ada satu yang terakhir 1,8 juta penduduknya, dikepung daratnya, tidak ada laluan darat, setinggi 20-30 kaki. Udaranya dikepung, tidak boleh digunakan udaranya. Lautannya juga dikepung, tidak boleh lebih dari 3 km. Lebih dari 3 km, siapa saja yang lalu akan ditangkap. Tuan-tuan dan puan sekalian, gabungan 6 NGO besar dunia ini, termasuk daripada Free Gaza Movement, chairpersonnya tuan-tuan perempuan, namanya Huwaida Araf. Dia berasal daripada Ramallah, seorang Kristian. Tapi kalau kita tengok dia tuan-tuan, dalam video dia banyak tuan-tuan boleh tengok dekat YouTube, dia pernah berdepan dengan senapang, tidak gentar sama sekali. Berdepan dengan Israel, tidak pernah gentar sama sekali. Dia seorang Kristian. Bergabung pula dengan sebuah badan besar dari Turki, IHH. Hebat. Bergabung pula dengan Malaysia, Global Peace. Bergabung pula dengan satu lagi, beberapa grup Eropah. Alhamdulillah, kita mengumpulkan hampir 700 aktivis seluruh dunia. Tuan-tuan, saya terpilih bersama dengan grup dari Eropah, aktivis Eropah, bersama saya di pelabuhan Crete di negeri Greece. Kami datang kurang lebih ada 40 orang, yang profesor ada daripada Jerman, ada wakil rakyat, ada doktor, pakar dan sebagainya bergabung pada kurang lebih 24 hari bulan Mei 2010. Saya masa itu ya, kita mungkin seronok bila ramai sahabat-sahabat kita datang, Masya Allah, anta hebat, anta seronok kita kan. Tetapi bila berdepan dengan satu peristiwanya ialah kami harus mengisi form. Semua orang yang 40 orang ni kena isi form. Tahu tak soalannya tuan-tuan? Soalannya cepumasnya ialah, sekiranya anda mati, siapakah yang harus kami hubungi?